يا ربنا اعترفنا بأننا أخطأنا. Jam azan Al-Falah ni, ini adalah bertujuan ibu beli adalah untuk hadiah kepada Ninda tau. Yang ni disebabkan apa ibu beli? Sebabkan Ninda ni dia sakit. Okay, dia sakit, dia banyak terbaring. Ini ibu letak dekat dia punya bilik tau. Bilik dia sebab Ninda dia akan terbaring sahaja, dia banyak baring sajalah. And then dia akan mengalami kemurungan kan, kadang sedih kan sebab dia rasa diri dia sakit. And then disebabkan itu jam Al-Falah ni memang kena ada dekat dalam bilik Ninda ya. Disebabkan apa? Disebabkan dekat dalam jam azan Al-Falah ni dia ada banyak jenis zikir, and then dia ada doa-doa pendek. Lepas tu dia akan ada sekali macam-macam jenis azan, tak kira lah, ada azan Mekah, Madinah, kat TV3 tu pun ada. So ini ibu memang khas hadiahkan untuk Ninda dekat bilik, dan dia boleh dengar zikir-zikir pendek, boleh dengar alunan azan dekat dalam bilik supaya dia lebih kekal tenang, dan dia akan rasa aura positif tu akan sentiasa ada dengan dia. Jam azan Al-Falah yang ibu ambil, siap ada nama ibu sekali, tapi memang ibu memang hadiahkan kepada Ninda. So bila dia dekat dalam bilik, dia dah siapkan sekali tau dengan remote control ni, boleh adjust sahaja. Katakan korang nak dengar kata zikir ke, ataupun selawat ke, ataupun nak dengar azan ke, nak tukar azan ke, melalui kontrol ni sahaja. Okay, by the way, yang ni semua dia dah setting siap-siap tau. Dia dah setting siap-siap. Katakan subuh nanti dia akan ada azan, lepas tu kan Zohor dia akan keluar azan je sendirilah. Itu tak perlu setting, memang dia dah automatic dia akan keluar azan. So ibu nak tunjukkan sedikit tentang dia punya apa nama ni? Okay, korang boleh tengok. So dia adalah selawat-selawat dia. Kita boleh kuatkan dia Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal mawla. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alladhi la yadurru ma'a ismihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So agak berbaloi juga ibu dapatkan jam azan Al-Falah ni dekat beg kuning, sebab kita boleh hadiahkan kepada orang-orang yang tersayang lah. Yang ni sangat-sangat orang kata dalam pada masa yang sama kita boleh letak dekat rumah kita sendiri, and then adalah orang-orang yang positif. Kita dapat vibe-vibe yang sangat, orang kata rumah kita tu akan rasa vibe yang sangat-sangat indah ya. Korang boleh dapatkan jam azan Al-Falah ni dekat beg kuning.